Okey, 1, 2, 3 jawab sama Okay. Okey, 1, 2, 3. Aman Jaya. Kan? Betul tak? You nak cakap apa tadi? You nak cakap apa tadi? Pantai Merdeka lah. Aman Jaya kan dulu. Yang kita makan makanan Korea tu. Okey. So macam ni lagi berapa minit nak jadi suami orang? Nervous sikit. Campur-campur perasaan semua ada. Dah ready belum? Alhamdulillah preparation semua dah okey. Kita doa yang terbaik je lah. Outcome. Kini kau di sini untuk menemani aku. Wajahku merona, hatiku memutih, indah selembut salju. Dan aku tak tahu mengapa aku begitu. Setiap engkau di sini, hidupkan langit jiwaku. Bismillahirrahmanirrahim. Iskandar Zulkarnain bin Khairul Anwar. Ya. Aku nikah akan dikau dengan anak aku Nur Izzah Izzati binti Muhammad dengan mas kahwin sebanyak Rm7,000 berserta seutas rantai tangan emas tunai. Aku terima akan nikahnya Nur Izzah Izzati binti Muhammad bagi diriku dengan mas kahwin sebanyak RM7,000 dan seutas rantai tangan emas tunai. Alhamdulillah. Kau di sini, hidupkan langit jiwaku. Meski bentang jarak asmara, pisahkan jarak tubuh kita. Aku dan dirimu akan tetap bersatu. Dan aku tak bisa mengitari bumi bila kau tak ada di sisiku untuk bersama. Dan kita takkan berpisah, tak berarah. Dunia kan jadi saksinya. Sebelum tu dah kenal. Lepas tu kiranya start yang betul-betul cuba berkenal tu bulan 9 tahun 2022 lah. Kita dah kira macam start berkenalan, texting each other. Lepas tu dia macam talking stage apa. Dari situ bermula lah perkenalan. Start dulu. Masa tu kan dia first text dulu. Dia bagi voice, sorry kacau. Apa ni kata lah. Sorry kacau, kita je tidak awal. Tak ada lah, tak reply macam dia. Dia panic, kita tak reply. Ingat kita creepy ke apa. Tak reply. Dalam pelukanmu, ku temukan rumahku. Dalam senyummu, ku rasakan kaulah cintaku. Meski kita jauh, asmara berlabuh. Dah kahwin. Meski bentang jarak asmara, meski bentang jarak asmara, pisahkan jarak tubuh kita. Aku dan dirimu akan tetap bersatu. Dan aku tak bisa mengitari bumi bila kau tak ada di sisiku untuk bersama. Dan percayalah, kita takkan berpisah, tak berarah. Dunia kan jadi saksinya. Bentang jarak asmara, pisahkan tubuh kita.
condition enough for me? For me, loyalty. Harapan saya untuk perkahwinan ni, semoga kita berkekalan bahagia. Walaupun mungkin ada hari yang down sikit, harapnya kita sama-sama dapat bersabar, memahami antara satu sama lain lah. Sabar tu bagi saya, sabar tu sangat penting lah. Dan cuba memahami walaupun ada hari yang mungkin kita rasa macam tak jumpa solution dia. Tapi insyaAllah kalau kita sabar, cuba memahami, insyaAllah hubungan tu akan jadi baik balik. Sebab bagi saya, kahwinan ni bukan sentiasa happy je semua, mesti ada part down juga. Tapi sama-sama lah kita kena melalui benda tu dengan bersabar dan ikhlas lah melayan masing-masing. Harapan saya untuk perkahwinan ni, saya harap dapat berkekalan lah sampai akhir hayat. Lepas tu saya harap we always be with each other lah, walaupun ada ups and downs dia, terutamanya time downs tu lah.